Gang, korang tahu tak dengan kereta-kereta yang moden sekarang kan, lagi-lagi seperti contohnya ini kan, IMAX 7 ini kan, dia punya wiper tersorot dekat bahagian dalam tau. Macam kereta aku pun tersorot dekat bahagian dalam. Macam mana kita nak keluarkan wiper, nak tukarkan wiper? Susah, leceh. Contohnya kereta aku kena masuk dulu, kena start, itu semualah. Lepas tu kena engage pada waktu yang betulnya. Lepas tu naikkan wiper dia. Mana wiper yang ini? Ini ke? Ini signal. Alah, tak apa. Yang ini, dalam kereta ini, tutup dulu. Dalam kereta ini, macam mana naikkan wiper dia kalau kau nak tukarkan wiper kan? Diam lah. Diam. Okay. Dekat sini, vehicle setting. Lepas tu pergi kat sini, vehicle ni. Sini service and maintenance. Lepas tu korang naikkan ini, wipers in maintenance mode, korang tekan. Dia akan naik. Lepas tu korang tukarlah wiper. Ataupun kau nak cuci lah kereta, dia akan stay dekat sini sampai korang off benda ni. Off, turun balik. Gitu. Convenient tak benda tu? Kalau kereta aku ada, aku nak. Tapi kereta aku tak ada.